Saya ditugaskan untuk menyiasat kes kehilangan seorang budak bernama Suriram. Macam mana lagi kita nak cari budak sebesar pelepah tu dengan tasik seluas macam ni? Aku bisa cari anakku sendiri tanpa bantuan kalian. Wah, banyaknya bunga kembang malam ni. Mesti ibu suka kan? Nampaknya ada pembunuh yang berkeliaran di dalam kampung kita. Suriram dah jadi korban Maimun sebab dia nak jamu dekat saka mak dia tu. La ilaha illallah. Syaitan! Kau kucing syaitan! Syaitan bersarang dalam hati semua manusia. Termasuk hati kita.